Kalau korang nak pergi ke Bukit Pelindung, ni tempat dia ni. Depan Sekolah Menengah Tunku Ampuan, Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Afzan. Afzan. Okey. Jadi boleh parking kat tepi-tepi tu, tepi-tepi jalan ni. Tepi-tepi kawasan perumahan sana yang belakang sana. Biasa kalau hari cuti memang penuh lah. Direct kereta ni. So boleh parking tepi-tepi jalan ni, depan-depan perumahan sana, depan perumahan tepi jalan sana. Boleh parking lagi. Tu Bukit Pelindung. Ramai orang ni cuti cuti hari hura ni. Okey, boleh lagi. Ramai boleh parking depan-depan ni. Tapi jangan parking depan pagar orang, kena marah. Tepi ni banyak ni. Cantik cuaca. Ramai mata-mata pakai sini. Ramai manusia tu. Penuh. Tu bukit lah. Kalau tak ada parking bawah, parking kat atas ni. Tapi kereta biasanya kereta tinggi-tinggi okey lah, sebab dia punya bahu jalan dia ni tinggi. Okey, itu dia. Macam mana kereta ni? Okey, boleh parking sini, sana dengan atas sana. Dan bolehlah mula mendaki. Ni pun dah mendaki. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita akan buat LSE. Apa itu LSE? Long Slow Elevation. Jom. Langkah dia hanya seperti larian anak, kecil-kecil je. Satu kaki saja, ataupun 1,5 kaki je. Tapi pacak mendaki. Jom. Sebut LSE ni biasanya bagi saya lah long slow elevation. Elevation setinggi 1,000 meter elevation gain. Kita buat slow-slow, langkah kecil, turun dan naik. Ya, sudah sampai ke taman. Taman pula. Gate dia. Hutan Simpan Kekal Basrah. Taman Eko Rimba Bukit Pelindung. Sini ada kursi boleh tunggu-tunggu member kukut lambat. Ada apa tanda, ada disclaimer. Okey, tadi pacak 1, ni seterusnya pacak. Tengok tu. Panjang. Panjang. Jom, move fast forward. Okay, so sampai 0.4 km yesterday. Push harder than yesterday. If you want a different tomorrow, let's go.
Papan tanda seterusnya 0.6 km. Be stronger than your excuses, not your curses. Okay. Dah sampai dah. Okey. Lepas sana tempat flat. Pacak 1, pacak 2. Lepas sana flat. Signboard yang ketiga. The average 0.8 km. Your body was made to move. So respect it. Be staying active. Because it's a necessity. Let's go. Okay, ni flat lah. Okay. Lepas 1, pacak 1, pacak 2, ni flat. Lepas tu pacak 3, sampai ke pintu gerbang TC. Ramai orang. Penuh. Penuh manusia. Cantik ni. Let's go. Baca. Sampai seterusnya 1 km. The average 1 km. Don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a sufferer. Sufferer. As a champion. Okay, kita dah sampai ke pintu gerbang untuk laluan trail ke Teluk Cipedak. Yang nampak kelas signboard sini. Selamat datang ke Taman Ekonomi Bukit Pelindung. Ya tu. Okay, laluan denai ni menuju ke Teluk Cipedak. Ini dia. Selamat datang ke laluan denai. Laluan ni kalau kita naik di sebelah kanan. Okey. Kita naik ke situ. Okey, ni sekarang ni kita berada kat sini. Pondok rehat. Okey, pondok rehat ni. Pondok rehat. Pintu gerbang Mountain Hike Track. Yang ni Mountain Bike Track. Kita layu denai meranti 1 kilo. Tu ada pondok rehat. Okey. Dan laluan ni terus sampai ke Teluk Cipedak. Tempat letak kita Teluk Cipedak. Situ lepas ke boardwalk Pantai Cipedak. Tapi boardwalk tu dah tutup, dah rosak. Okey, boleh masuk sini. Laluan jelas. Ada markers bersih, terang dan luas. Pergi seorang-seorang pun boleh. Straight je ikut laluan yang bersih. Okey, sekarang kita sambung. Nak pergi ke atas. Ini Abang Man kita. Siapa haus jangan risau, tak perlu bawa air. Air semua ada kat sini. Penuh air. Bawa QR je. QR ke wang tunai ke boleh. Macam air dia. Pilih lah. Air ada, buah-buah pun ada. Buah-buah pun ada. Pisang, QR je lah. Aiskrim Malaysia pun ada. Macam-macam ada. Tengok. Ui, sedap babe. Okay, kita fokus. Sambung berlari. Okay, Mas. Sambung dulu, Mas. Sambung. Ni flat yang kedua. 1. Okay. Ni flat yang keempat. Belum sampai puncak lagi. Sikit lagi. Ah. 1.2 km. When my body gets tired, my mind says, this is where winners are made. Ya ke? Tired tidur je lah. Jom sambung. Okay, sekarang kita dah sampai di Simpang Y. Simpang Y, menara kanan. Sana menara kiri. Menara kiri adalah puncak dia.
Ni korang boleh relax sini. Boleh rehat sini. Boleh baca-baca. Signboard ni. Amaran, kawasan berbahaya, bla 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 bla. Okey. Tadi kita start kat sini. Naik atas. Sekarang kita ada kat sana. So, pecalang kanan, pecalang kiri. Kita masuk pecalang kanan dulu untuk dapat 1000 elevation. Kena satu loop. Kena pergi naik atas pecalang kanan dan pecalang kiri. Itu terus turun. Dapatlah lebih kurang 300 meter elevation. Ni tempat gambar ni. Ganas sangat gambar ni. Rabak ha. Bukit Pelindung. Ketinggian 275 meter. Tapi kalau kita mendaki dari bawah sana dapat lebih kurang 240. Itulah. Ni 275 dari air laut ni. Ini korang nampak lah ni. Ni batu dia. Jabatan Perhutanan Pahang Hutan Sibuk Kekal. Ni batu dia. Batu sepadan. Ramai awak gambar ambil kaki macam ni. Gitu. Nanti samaran bla 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 bla. Okey, kita pergi ke pecalang kanan. Let's go. Okey, ini tempat tarikan baru di sini, iaitu Anjung Tinjau. Anjung Tinjau ni nampak laut berserah sana. Laut berserah sana. Cantik. Tu sebelah sini, angin. Sini ialah sana Kuala Kuantan. So angin akan lalu kat sini sampai kat sana. So laluan angin segar. Best. Ramai orang lepak. Okey, kita dah pergi sini. Nak pergi naik pecalang kanan ni. Yang pertama, mesti sentuh Pagar Oren. Sentuh Pagar Oren. Jaya, next. Agak pecalang kiri pula. Turun bukit. Okey. Sekarang kita pergi ke pecalang kiri. Pecalang kiri bersama LC. Ni Jom. Ramai orang ini punya. Okey, ini adalah pacak yang seterusnya. Pacak penamat. Ada 2 section. Satu tekan sana pacak. Okey, jom, let's go. Langkah kecil. Guru mau kemana guru? Di sini je. Okey. Ini laluan siapa nak pergi ke Tasik Kopitiam 2019 Trail, Harapan Trail di embassy. Sana guru, di belakang guru. Guru, teruskan guru. Okey, dan juga laluan ni nak pergi ke Port Meadow ke sana. Dekat potong sana. Okey, sementara ni kita nak pergi ke pecalang kiri dahulu. Sikit ke. Sikit lagi. Pecalang kiri. Sentuh sampai sudah. Habis. 300 meter elevation. Turun bawah. Naik 3 kali. Naik lagi 3, 4 kali semua. Dapatlah 1000 elevation gain semua sekali.
Terus. Jangan-jangan jumpa makin muda set-set ni. Let's go. Turun pun sama. Slow jog. Langkah kecil. Dan ulang 4 loops. Biasanya 4 loop ni dalam masa 2 jam. 2 jam dah habis. 1 loop 30 minit. Let's go. Satu. Ada Kuantan. Ya, nampak tak? Loop 1 sampai dekat Pokok Cherry. Sampai kat Pokok Cherry. Pokok Cherry dah kena potong. Pokok Cherry kat sini. Okey, sampai sini baru loop 1. Yes. Sekarang nak loop 2 pula. Loop yang kedua. Atas sana. Loop 2. Next. Loop 3. Loop 3 bawah. Jom. Loop. Empat loop. Alhamdulillah. Oh, kalau kau tu kan buka pelindung ni, ni kena makan ni. Lecikang Nissan kerek sedap. Harga dia. Atas cuti ada ni macam-macam ni. Wah. Order je lah. Kat yang kecil lah tu eh? Ya. Sekejap lego eh? Lagi besar lah tu. Ini kena makan ni. Terkenang masa tidur. Okey. Kita datang boleh eh? Okey, sekejap cuba eh. Oh, ini pun satu eye orange. Eye orange buah segar. Beres. Wah, minggu lepas banyak race. Kena rest. Ini tak ada race ni kita training lah. Jadi dia masuk kan? Ha? Oh, jadi.